Kalau korang susah sangat nak angkat call, korang mungkin faham apa yang saya akan ceritakan dalam video ni. Okey, ini adalah antara struggle orang yang ada anxiety yang mungkin orang lain takkan faham. Yang pertama, susah nak jawab call. Kadang-kadang phone berbunyi je dah buat kita rasa cemas. Yang kedua, prefer chat daripada call. Orang anxiety ni prefer chat sebab dia ada masa untuk berfikir apa yang dia nak tulis. Tapi kalau call terus, nak kena jawab secara spontan, takut tersalah cakap. Yang ketiga, orang anxiety ni suka mengelak daripada attend event-event yang besar ataupun dinner ke. Bukan sebab anti-social, tapi dalam kepala orang anxiety ni dah fikir siap-siap dah apa yang akan terjadi, situasi apa yang beliau bakal tak selesa bila berada dekat tempat event tu. Ada orang ramai yang kena berbual dengan orang yang kita tak kenal. Semua ni orang yang ada anxiety dah fikir siap-siap dah sebelum attend event tu. Yang keempat, kena join group project. Orang anxiety ni dia tak suka ada orang ramai sebab kena bercakap, kena bagi idea, takut tersalah cakap. Kalau boleh nak buat sendiri je semua. Dan yang kelima, overthink segala benda. Serius, orang anxiety ni daripada benda kecil, contoh dia macam hari ni nak pakai baju apa, sampai benda besar macam kalau aku salah cakap, orang rasa aku pelik tak? Kalau korang boleh relate dengan poin-poin yang saya cakap tadi, jangan risau, anxiety ni boleh diurus. Yang penting dapatkan bantuan profesional.